Assalamualaikum. Woi Salim. Salim kunyit, video hang viral. Lalu belakang saya Azri. Hang punya sembang pumpang lah sekali jumpa belah macam tu lah. Alamak, tak jeter lah hang. Aku ingat hang something sangat. Dengar kau dah sembang ni, aku pun takut loh. Aku kalau jumpa aku lari yo. Tapi jumpa depan-depan kemarin aku tengok hang dah jadi tikui dah. Lebih kepada bersembang je. Hang lebih kurang macam Pak Syekh juga. Pak Syekh lagu tu sembang lebih Padahal orang sembang lebih ni dia paling penakut sekali. Macam hang Aku kalau duduk kat tempat hang kemarin dengan apa Gomo cakap tu, aku pergi dah sepak mulut dia. Aku pergi dah sepak lah mulut dia. Hang tak berani, hang takut, hang sembang hang berhentilah buat sembang-sembang dalam TikTok ni. Orang menyampah lah dengan hang cakap. Cakap macam tak ada otak, berpusing-pusing, berbelik-belik. Lepas tu ulang-ulang hang cakap. Tapi kalau buat sepak orang ni hang lah terbaling. Lalas sekali. Lalas sekali. Jadi tikus lari ikut tepi. Aduh, siap tengok hang. Salim, tu peluang hang kemarin. Tapi hang tak boleh buat. Mana kata Allah Ta'ala tunjuk yang kata hang ni tak tahu mana pun. Memang something sangat. Patutlah pakai bodyguard sampai 20-30 orang. Rupanya bacoi. Pipo dah.